Saya merakamkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Widaya dan juga Cikgu Atini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Aklan Sufi, Guru TV PSS Sekolah Kebangsaan Bayan Baru. Hari ini kita berada di majlis perpisahan untuk mengingati jasa mereka sempena majlis perpisahan, iaitu Cikgu Hartini dan Cikgu Wijaya. Baik, jadi program yang kita adakan pada hari ini kita nak sebagai simbolik lah tanda terima kasih kami warga SK Bayan Baru terhadap dua insan hebat yang ada dekat sekolah kita yang akan bergerak pergi ke sekolah baru. Jadi saya nak merakamkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Widaya dan juga Cikgu Atini. Semua sekali selamat hari Widaya Cikgu. Okey, Cikgu Widaya selamat bergerak ke sekolah baru. Cikgu Atini semoga senang di tempat baru lah, insyaAllah. Terima kasih atas segala kerjasama, sokongan dan bimbingan serta kenangan indah yang tidak ternilai harganya. Perjalanan saya ke eksplorasi Laut bukanlah sesuatu perpisahan hati, tetapi hanyalah perubahan lokasi dan tanggungjawab. InsyaAllah hubungan yang telah terjalin akan tetap utuh dan saya sentiasa mendoakan kejayaan sekolah ini terus maju dan cemerlang. Sekiranya sepanjang saya berada di sini ada kata-kata yang menyinggung, perbuatan yang menyenggah di hati, saya dengan rendah hati menyusul 10 jari memohon ampun dan maaf. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Sungguh berat hati untuk berpisah. Terima kasih yang tidak terhingga pada Tuan Jibi yang banyak membantu dalam proses pertukaran saya. Terima kasih juga pada rakan-rakan saya yang dikasihi sekalian, guru-guru penanda tinggi. Tidak lupa juga pada guru-guru petang dan PPI atas sokongan, bantuan dan gelak tawa yang telah menjadikan hari kerja lebih ceria. Saya juga ingin memohon ampun dan maaf atas segala kekhilafan, tutur kata yang mungkin menyinggung mana-mana pihak secara sedar atau tidak sepanjang kita bersama. Saya Cikgu Hartini binti Abdul Haji Al-Ayat-Kaulu. Berapa tahukah Cikgu berkhidmat di sekolah ini? Saya telah berkhidmat di sekolah SK Bayan Baru selama lebih kurang 9 tahun 6 bulan. Baik, apakah pesanan Cikgu terhadap murid-murid di Sekolah Kebangsaan Bayan Baru? Okay, semoga anak-anak didik SK Bayan Baru belajar dengan baik dan mematuhi arahan guru serta cemerlanglah di masa hadapan. Teacher Wijaya Lakshmi, anak perempuan Tinagaran, selaku Ketua Panitia Bahasa Inggeris Sekolah SK Bayan Baru. Beritahu berapa tahun Cikgu berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Bayan Baru? Saya sudah berkhidmat di Sekolah SK Bayan Baru selama 9 tahun dan di daerah Barat Daya ni saya dah berkhidmat selama 16 tahun. Apa pesanan Cikgu terhadap murid-murid Sekolah Kebangsaan Bayan Baru? Pesanan saya pada anak-anak murid SK Bayan Baru, okey, semoga belajar dengan bersungguh-sungguh kerana ilmu inilah yang akan menjadikan anda insan yang berguna pada masa depan. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada SK Bayan Baru supaya dapat menempa lebih banyak kejayaan pada masa yang akan datang. Kami mengucapkan selamat maju jaya Dan terus cemerlang di tempat baru. Assalamualaikum. Saya mewakili Kelamawa mengucapkan selamat maju jaya, terus cemerlang dan jangan lupakan kami semua. Okey, selamat Selamat jaya Sini. Bye. Sekian saja laporan khas daripada kami. TV PSS Sekolah Kebangsaan Bayan Baru. Sempena majlis perpisahan, cikgu yang kami kasihi iaitu Cikgu Wijaya dan Cikgu Hartini. Sekian, terima kasih.